Hello, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Nufail. Okay, apa kita nak buat hari ni guys? Seperti semalam yang di vote, yang didapat antara konten main game atau konten buat motor. Jadi hari ni kita akan buat motor Chris. Okay, jadi apa yang kita nak buat dekat motor Chris ni, saya nak pasang, okay, nampak oh, dia tak ada carburetor kan. Saya nak pasang carburetor saja. Lepas tu saya nak beli minyak dulu sebab motor tak ada minyak. Okay, let's go. Okay guys, apa carburetor yang nak kita pakai? Kita nak pakai ni PWK Power Jack daripada Kihin. Okay guys, Kihin Sas 28 untuk motor Chris. Okay, saya nak pasang tu sebab saya cabut ni hari tu. Saya nak pasang kat EFS. EFS ada dalam rumah. Okay, apa tunggu lagi? Jom lah, kita kobek-kobek, kita pasang. Let's go. Okay guys, so sekarang saya nak buka slide dia ni. Ni slide atas ni, saya nak buka slide atas ni. Saya nak pasang kat wire rotor ni dulu, slide dia, baru kita masukkan. Okay, ni, kalau nak buka slide atas ni, okay, kita kena pakai Allen key size 8. Okay, faham? Okay, kalau dah faham, kita tunggu apa lagi? Kita buka terus. Sebelum tu korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, okay, jadi kita dah buka slide. Nice. Jadi kita nak pasang ya slide dekat wire tu. Apa lagi nak tunggu? Pancor. Okay, jadi slide ni kita pasang. Ni slide kita pasang dekat ni juga. Jadi kita nak pasang ni dekat sini. Ada UFO tapi saya tak nak pakai UFO ni. Let's go. Okay, kita dah masuk situ. Kita nak ketatkan lah. Jadi let's go. Okay guys, jadi kita dah perketat dah skru, dah pemati, dah ketat longgar lah. Jadi saya nak masukkan slide ni ke dalam apa ni, tempat slide. A few moments later. Ya, saya nak buka ni dulu. Let's go. Jadi jom kita buka sama-sama. Sekejap saya nak pergi ambil spana bunga.
guys, saya try tadi ya. Saya cari, lepas tu saya tak jumpa apa sepanah bunga tu. Saya try sumbat, alhamdulillah lepas sumbat dekat kabetan. Jadi saya tinggal saya adjust bluetooth ni balik. Saya terpasang terbalik. Okey guys, dah siap dah pasang karburetor Peugeot 28 kita mengkihil. Jadi masalah satu lagi, motor ni tak ada minyak. Jadi saya kena pergi beli minyak untuk isi. Tapi sebelum tu kita review dulu selepas karburetor dipasang. Let's go. Okay, ini selepas karburetor ni dipasang, berjalan dengan lancar sekali. Jadi slide ni bermasalah. Okey, saya tear balik. Yes, dia ketat. Slide ni ketat. Ketat geng. Tak apa. Kita isi minyak dulu. Kita start. Kita tengok macam mana kejadian ni. Okey, jadi guys, saya nak beli minyak. 1 2 3. Dan kita dah dapat dah. Okay, kita dah dapat minyak. Jadi kita isi. Lepas tu kita try start. Hidup tak hidup. One shot, one kill. Lupa geng. Nak bawa masuk wayar minyak. Okay, untuk pengetahuan korang, motor ni dah lama tak start. Dalam sebulan lah tak start. Sebab saya tengah dalam proses buat EFI motor ni. Jadi saya tinggal dulu sebab saya ada projek new dengan motor ni. Anda faham? Sekejap, saya nak tunjuk benda. Yes, tengok ni guys. Yang tadi tu saya lupa nak bawa masuk ni wayar minyak ni. Ni wayar minyak ni saya lupa nak bawa masuk. Jadi saya bohlah minyak kan. Saya bawa dalam tangki. Dia turun, dia menjuna macam air terjun. Rupanya saya tak bawa masuk wayar minyak. Jadi itu minyak tengah masuk. Okay, kita tunggu tu. Okay, stay tune. Okay guys, so minyak sekarang ni dalam ni dah ada. Jadi jom percubaan untuk start. Percubaan yang pertama. Okey guys, nampaknya projek kita untuk pasang karburetor dekat motor ni bagi hidup telah menjadi. Oh my god. Wow. Apa lagi? Jom kita review. So, untuk motor kelas saya ni, kalau tak dulu, kalau korang boleh tengok dekat TikTok saya, nanti saya letak nama TikTok saya dekat sini. Okey, kalau boleh tengok kat TikTok saya, dulu dia strike api purple dulu motor saya. Dan
Motor kes saya dah tambah clutch tangan. Dan ya, seat koyak. Ni untuk motor saya macam ni, rupa bentuk dia. Ni motor first saya buat dulu. Ni motor first saya buat dulu. Ni motor ni tak start lama ni, berhabuk kan. Berhabuk. Kotor, memang kotor motor ni. Lama sangat dah tak bawa. Ahai. Jadi di sini bermakna projek kita pasang karburetor kali ini berjaya. Okey, jadi korang tinggal stay tune video yang seterusnya. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 1000 salam dan bye bye. Jangan lupa like and subscribe. Okey guys, saya ada beli helmet baru. Yes, ARC bos. Jom kita buka. ARC helmet enggak ada tadi. Inilah MS ARC.